Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kumpulan lelaki UUM Sintok Grup A akan membentangkan proposal untuk program yang kami akan lakukan, bertajuk kempen kesedaran keselamatan jalan raya. Okey, untuk maklumat ahli pasukan kami yang akan melakukan program ni, yang pertama Syed Amar Afwan, nombor metrik 302636. Yang kedua Wan Hamizan, nombor metrik 302667. Yang ketiga Muhammad Nazmi, nombor metrik 302654. Dan nombor 4 Muhammad Ashraf Fuad, saya sendiri 302576. Okey, untuk pengenalan program ini bertujuan untuk memberi pencerahan tentang keselamatan jalan raya penting bagi pelajar yang bergerak ke sekolah. Risiko termasuk kecuaian, tidak mematuhi peraturan dan faktor persekitaran seperti lalu lintas sibuk atau pencahaya kurang. Melalui pelaksanaan kempen ini, diharapkan pelajar bukan sahaja memperolehi pengetahuan yang jelas tentang peraturan jalan raya, malah mampu mengaplikasikan amalan keselamatan secara konsisten dalam kehidupan seharian. Kesedaran yang dipupuk sejak di bangku sekolah akan menjadi asas kepada pembentukan budaya penggunaan jalan raya yang berdisiplin, beretika dan mengutamakan keselamatan diri serta orang lain. Dengan itu, komponen ini diharap dapat menyumbang ke arah pengurangan kadar kemalangan jalan raya serta mewujudkan persekitaran yang lebih selamat. Yang seterusnya, isu utama dan statistik ringkasan. Yang pertama, tingkah laku berisiko. Banyak kes yang melibatkan tidak memakai topi geledah, memandu tanpa lesen, melanggar lampu isyarat, memandu dalam keadaan berbahaya. Yang kedua, penguatkuasaan. Data PDRM menunjukkan kesalahan dalam kalangan belia ataupun sekolah ataupun pelajar perlu diambil perhatian. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ahli pula lain. Okey, lepas tu tajuk program dan pendekatan. Tajuk yang akan kami laksanakan iaitu kempen kesedaran keselamatan jalan raya, iaitu bijak di jalan, selamat ke sekolah. Fokus utama adalah kepada pencegahan melalui pendidikan, aktiviti interaktif dan demonstrasi praktikal. Pendekatan ni dia gabungan kepada ceramah, demonstrasi, simulasi dan bahan bercetak untuk kesan dalam masa jangka panjang. Tarikh berlangsungnya program ni iaitu pada 2 April 2026, bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman. Batuk objektif dia ada 5. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran pelajar betapa pentingnya keselamatan jalan raya. Dan yang kedua adalah untuk memberi pendedahan mengenai peraturan dan undang-undang jalan raya. Dan yang ketiga adalah untuk membentuk sikap bertanggungjawab dan berhemah semasa berada di jalan raya. Dan yang keempat adalah untuk mengurangkan risiko kemalangan dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir adalah menggalakkan pelajar menjadi penyabar dalam menunggang ataupun membawa motosikal ke sekolah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang aktiviti yang akan kami lakukan semasa program dijalankan. Yang pertama iaitu kita akan bagi ceramah keselamatan. Kami akan menjemput wakil daripada PDRM untuk terangkan undang-undang jalan raya. Seterusnya topi geledah dan tali pinggang, dan bahaya juga untuk bahaya telefon semasa melintas. Seterusnya kami akan melakukan aktiviti demonstrasi iaitu praktikal, bagaimana cara untuk memakai topi geledah dengan betul, teknik melintas jalan raya dengan selamat serta kepentingan peralatan keselamatan yang akan ditunjukkan kepada para pelajar. Aktiviti yang ketiga iaitu kami akan melakukan simulasi dan kuis.
kuis yang berkaitan dengan papan tanda jalan raya dan situasi sebenar di jalan raya akan dijalankan bagi untuk menguji tahap kefahaman pelajar. Hadiah kecil dan juga cenderamata disediakan untuk meningkatkan motivasi penyertaan. Akhir sekali kami akan melakukan edaran risalah, iaitu risalah ringkas berisi tips keselamatan untuk rujukan dan kongsi bersama keluarga. Seterusnya saya akan kami akan pas kepada rakan. Akhir sekali, aktiviti yang kami jalankan iaitu simulasi situasi jalan raya. Pelajar dalam program ini, dalam aktiviti ini, pelajar akan didedahkan kepada simulasi ringkas yang menggambarkan bagaimana keadaan sebenar di jalan raya, seperti cara yang melintas dengan betul, mengenal pasti titik buta kenderaan, memahami isyarat lalu lintas serta bertindak dengan pantas dalam situasi kecemasan. Simulasi ini bertujuan memberi pengalaman pembelajaran secara praktikal agar pelajar lebih peka terhadap persekitaran mereka ketika berada dalam jalan raya. Melalui pendekatan pembelajaran ini, berasaskan pengalaman, pelajar bukan sahaja dapat memahami risiko kemalangan yang mungkin berlaku, malah turut mempelajari langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan potensi bahaya. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tempoh dan jadual cadangan. Tempoh bagi program ini adalah 2 jam. Program akan mula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 10. Terdapat 6 program, 6 acara. Yang pertama adalah pendaftaran peserta, ucapan alu-aluan, ceramah keselamatan jalan raya dan demonstrasi keselamatan, simulasi situasi jalan raya, dan akhir sekali adalah kuis interaktif, ikrar dan penutup. Seterusnya saya akan menerangkan organisasi yang terlibat dan bajet untuk program ini. Untuk organisasi yang terlibat adalah sekolah, PDRM, jawatan kuasa pelaksana, dan pihak terlibat lagi yang ini adalah pelajar. Dan lepas tu dengan sumber yang kita gunakan adalah projektor, kon, kit dengan PT3. Anggaran kos bagi program ini adalah 700. Mana 700 ini melingkungi pencetakan 120, hadiah 150, jamuan 200, cenderamata 150 dan simulasi 80. Jawatan kuasa yang terlibat adalah pengarah, iaitu Nazmi, Timbalan Setiausaha Bendahari, iaitu Wan Hamizan, Ashraf, Fuad dengan Syed Afwan. Dan akhir sekali adalah jangkaan impak. Impak daripada program ini, kita akan dapat belajar lebih peka terhadap keselamatan diri, pengurangan tingkah laku berisiko di jalan raya, peningkatan pengetahuan tentang peraturan jalan raya, pembentukan budaya pengguna jalan raya yang berhemah, kesedaran tentang tindakan penguasa oleh polis di Raja Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada program ini. Assalamualaikum.